Video ni adalah sambungan daripada resepi donat frozen yang saya share minggu lepas. Kalau kita nak buat untuk sarapan pagi, bangun waktu subuh tu kita keluarkan donat daripada freezer, letak pada suhu bilik, letak atas meja. Dalam video ni saya keluarkan donat daripada freezer pada pukul 5.05 pagi. Sekarang saya nak prepare untuk sarapan. Waktu ni 7.05 pagi. Kalau kita letakkan pada suhu bilik lebih lama lagi bagus. Contohnya kalau kita nak buat untuk minum petang, tengah hari tu macam pukul 12 ke, kita keluarkan siap-siap. Tadi saya keluarkan dia daripada frozen pada pukul 5 pagi, sekarang ni pukul 7. Dia dah jadi normal dah. Dah boleh terus untuk dimakan. Nak makan secara salut pun boleh atau nak cicah pun boleh. Tapi saya rasa makan secara cicah-cicah lagi sedap.